Biasa je pergi. Okey, Afia pergi dulu. Afia pergi dulu, lepas tu kita kejar. Afia first. Okey, Afia first. Mereng Prabu, Pakcik Campus, Augustland, kami datang! Banyak nak kucing. Ih, comelnya.
Putik durian. So korang dijangka. Dijangka bulan 12 musim durian dekat Augustland ni. Siapa yang belum booking, booking cepat. Bolehlah merasa durian. Buka kasut. Terjun. Sejuk lah. Lawa sungai dia. Oh, wujud. Kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bulat dah. Lucu. Apa teruk sangat? Abi itu bola satu. Ada kan lalap tapi. Ya Allah. Pusing-pusing. Berirama. Air jernih. Lawa lah kat sini. Ni kat sini takat pinggang. Bukan takat pinggang lah. Best lah kat sini. Apa jauh sangat tu? Kau nak buat apa? Pusing-pusing. Tak boleh pusing. Tak boleh pusing. Ni bukan ni pusing-pusing. Bukan yang spiral. Kecil. Jangan luar. Batu. Menyamar orang KL. Gila. Tengoklah rambut. Gila. Kawan gaduh Yang baru punya, dia bukan pakai stiker. Dia ada cover. Kau tengok. Dia yang baru lah. Dekat Black Dog. Dekat kangaroo.
Oh, kuah. Tu macam mana? Pusing ke? Siapa? Siapa? Sembut. Depan siap. Mana be? Mana be? Dah dia dah. Jadi. Semungkis yang mana? Mooncase by the river. Free. Dah masuk sini hari ni pun. Alas minit. Kalau orang lain memang tak dapat dah. Dapat. Memang awal cakap. Tak jadi beli. Dia mesti bawa orang datang sini. Orang. COO. CO, cocok. Ah. Dia CO kepada CO. Lalut. Kita masukkan isi ayam. Tisu. Dia mana masuk? Pagi ni kita breakfast di kemah atas pula. Malam tadi dekat bawah. Hari ni dekat atas pula. Jom. Betul. Jadi Hajah Shimah Duyung nanti. Itu toilet. Amin. Jemput makan. Drone. Terbang dah pagi tadi. Terbang lah. Dah. Rendah berbenuk ayuknya. Komen. Mana? Ikan. Gambar.
Ha? Buat apa? Saya tengah bagi pasir kat ketang bawah ni. Oh. Ini kat sini ibu, kalau kat Norbi tu rasa dah tenggelam dah jambatan kan. Terbang. Pantauan daripada CEO. Ada lagi besar dekat atas ni. Kepala air daripada atas. Jangan bagi balak satu. So ni keadaan kepala air di Augustland. So kita tengok dekat belah sana dah cerah. So air ni maintain lah. Dia dalam fasa nak surut. Hujan dah reda. Perut lapar. Dan kita kena makan. Mula masak nasi. Untuk makan malam pula. Menu malam ni ayam goreng, ayam belado. Ayam belado kan benda, nasi, cucur Kak Shima Nuhas TV. Terbaik. Makan sekarang. Kalau nak makan sama tu macam tipis harapan je boleh ni. Hujan. Makan. Kau makan dulu. Makan. Marah, makanlah. Alhamdulillah. Hujan dah berhenti. Langit dah cerah semula. Alamak, tak nampak pula dalam ni. Alhamdulillah. Bagi tengok air sungai, macam tak nampak pula. Tapi air sungai dah banyak surut dah. Kalau nak di-compare dengan yang petang tadi, lagi teruk. Alah, korang tak nampak lah. Apa pun, Alhamdulillah, cuaca dah membaik. Makan pun dah. Jomlah kita beristirahat. Oh, tinggal tulang je. Ada penampakan. Inilah yang dinamakan katak panggil hujan. Hujan berhenti, dia pun datang. Ui.
Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga di Augustland. Kalau perhatikan di sebalik situ, di sebalik pokok-pokok tu ada kabus-kabus. Sekarang ni memang keadaan cuaca memang sejuk pagi ni, berangin. Okay. Sebab petang semalam hujan, malam pun hujan. So pagi ni memang sejuk lah. Tidur malam tadi pun memang sejuk. Okay, semalam petang ada kejadian kepala air. Tapi kejap lagi nanti kita akan tengok keadaan air semula. Okay, dan hari ni juga kita akan review tapak-tapak kemah. So korang tengok sampai habis, okay? Pagi ni kita breakfast simple-simple je. Kita goreng ayam. Nak buat nasi goreng. Lepas tu anak-anak minta spaghetti yang instant ni. So ya, tu je lah kita punya breakfast. Cahaya matahari bergabung dengan kabus. Lawanya. Alhamdulillah. Cuaca hari ni baik. Matahari pun dah keluar. Alhamdulillah. Jom sarapan pagi dulu. I know. I just know. Kakak. Okey, jom kita mulakan dengan review tapak. Kita mulakan dengan tapak-tapak P. Di bawahnya adalah tapak P, iaitu berdepan dengan sungai. Okey, tapak yang di sana ada tapak P1. Yang ini P2. Yang ini P3. Dan di sana tu adalah P4. Okey. P ni premium lah. Tapak premium. Dan ada tandas di bawah. Jom saya bagi tengok toilet. Ini adalah tandas tapak P. Ada 3 pintu. Okey, ini toilet duduk. Ada shower. Okey, tandasnya pun cantik. Okey, ini yang kedua. Tandas duduk. Tandas ni tandas cangkung. Ash. Okey, ini dia. Okay. Dan yang ketiga, tandas duduk. Okey. Tandas dia bersih, luas, selesa untuk mandi. Dan di sebelah dia adalah sinki. Okey, best lah. Seronok lah kalau nak membasuh. Air pun cantik. Okey. Ni adalah tapak P. Tapak P ni ada 4 tapak saja. Ada plug point. Plug point disediakan, tapi start daripada pukul 7 petang hingga 7 pagi sahaja. Sila bawa, kalau siang tu kena pakai power bank. Ni plug point tapak. Kat pokok ni pun ada plug point juga. Okey. Okey, dekat sini kereta boleh parking sebelah kemah. Belakang kemah. Okey. Susun-susun lah bagi cantik. Siapa yang nak view sungai boleh ambil tapak-tapak ni. Okey. Menarik.
Nak tengok anak mandi pun memang senang. Okey, jom. Kita tengok tapak atas pula. Okey, naik daripada atas ni. Kita akan jumpa tapak V1. Ni V2. Ni tapak V2. Ini tapak V1. V1 ni redup ya. Memang bawah pokok. View pun cantik. Berdepan sungai. Tapi tinggi lah. Okey. Tapak V1 ni pun sama juga. Tapak V2 sama juga berdepan dengan sungai. Tapak V2 ni boleh muat 2 kemah tau. Sebab tapak dia besar. Mana yang satu kemah, kereta boleh park belakang macam abang ni. Dan di belakang dia ada sinki. Tak jauh lah nak membasuh. Belah sini pula, ini adalah tapak F. F1 sampai F5. Ni tapak yang paling besar dekat sini. Ni tapak yang paling besar. Macam ni boleh muat Kodi dengan V13 2. So kalau grouping, nice lah kalau sini. Okay. Sebelah dengan tapak F, kita ada tapak S. Ini tapak S ya, manjang ni. Ini tapak S. So tapak S ni memang besar, boleh muat semua kemah angin, boleh muat dalam ni. Kereta boleh parking berdekatan dan juga berdekatan dengan sinki. Ni berdekatan dengan sinki dan juga chalet. Kat sini ada chalet, ada 2 chalet. Ni kita review chalet Augustland. Benda pertama, tandas. Mana? Ni tandas dia. Wow, tandas dia menarik cantik. Ada shower, cermin, sinki, toilet semua cantik. Puas hati. Ini Swiss dia. Plug ada 2. Dia tak ada aircon ya, cuma ada kipas. Tapi seriously saya cakap, bilik ni sejuk. Sejuk betul. Ini katil queen. Ada disediakan almari. Sejadah telekung ada. Bantal, selimut. Ni kosong. Ni kosong. So kalau tak muat katil pun boleh lah tilam toto ke apa ke kan. Ada ruang lagi ni. Dan ini view luar. Ni view luar. Akan nampak view sungai kat luar. Ini adalah tempat-tempat OOTD. So siapa nak OOTD boleh OOTD kat sini. Kat luar ni pun ada kipas. Dan sini pun ada juga ruang untuk beristirahat. Kalau nak masak, boleh masak dekat ruang luar. Jom. Kalau nak masak, boleh masak dekat luar. Kat area sini. Boleh sidai, tuala, kain baju. Dekat sini chalet hanya 2 unit saja. Sebelah ni dengan sebelah sini yang tadi saya review. So untuk harga boleh check dalam SKB. Ni pun sama juga. Ni pun sama juga. Dan hujung sana adalah rumah CEO. CEO memang ada sentiasa di sini. Selagi ada camper, dia memang ada kat sini. Kat sini ada jual ais juga. So kalau korang nak beli ais, tak payah susah-susah keluar, boleh beli je dekat sini. Satu plastik tu RM2. Belakang tapak F ni tadi ada kolam ikan. Jom kita tengok kolam ikan pula. Ini adalah kolam ikan. Siapa yang suka mancing, boleh mancing dekat dalam kolam ni. Yang dibenarkan bawa balik adalah ikan talapia, timbang dan bayar. Gitu. Tidak dibenarkan mancing dalam sungai.
Walaupun dalam sungai memang banyak ikan, tapi kalau nak mancing, sila mancing kat sini. Alright. Okay, itu adalah surau. Ya. Dekat sini ada plug point tau. Plug point disediakan di setiap tapak. Macam biasa, macam saya kata tadi, dia on 7 malam hingga 7 pagi saja. So siang-siang kena pakai inilah, power station, power bank. Sila bawa kelengkapan yang mencukupi. Okey. Okey, bersebelahan dengan surau kita ada toilet. Toilet ni berdekatanlah dengan yang tapak F. Tapak F, tapak S. Toilet yang berdekatannya adalah di sini. Okey, jom kita tengok tandas dia. Okey, tandas ini 2 pintu. Ada shower, ada toilet duduk. 2 perempuan dan 2 lelaki. Saya tak boleh nak masuk lah sebab ada orang guna. Okey, toilet lelaki. Yang ini pula, ini adalah tapak V3. Yang itu V1, yang putih tu V2, yang ni V3. Tapak ni pun best juga dan tapak ni besar. So, kalau siapa yang kemah besar jangan risau. Tapak ni memang best. Okey. Dekat sini semua tapak digunakan batu sungai tau. Jadi tak risaulah kemah bocor ke apa ke. Okey, yang ini adalah tapak D5 berdekatan dengan sinki dan ada plug point. Okey. Okey, yang ini tadi D5, D4, tapak bawah tu D3. Yang dekat sini 3, D1, D1, D2. D1 dan D2. So kalau grouping nice lah dekat sini, memang best. Okey. Okey, di kawasan tapak D1 hingga D5 ni yang saya tunjukkan tadi ni, toilet yang berdekatan adalah di sini. Ada 2 pintu, 1 tandas cangkung ni tandas duduk, ada shower juga. Sama juga macam tandas kat bawah. Okey. Tapak yang 2 kat bawah ni, ini yang paling atas tau. Ni yang paling atas. Sebenarnya ini bukan tapak untuk camping sebenarnya. CO ada plan untuk buka, tapi belum rasmi lagi lah. Selalunya ini adalah untuk camper-camper park kereta. Okey, sama juga dekat tapak saya dekat bawah tu. Hello. Sebenarnya tapak yang dekat bawah tu bukan tapak kemah juga sebenarnya. Tapi dalam perancangan CO untuk buka tapak baru. Tapi disebabkan kami ni last minute plan asalnya nak camping dekat Sungai Pauh, tapi tak jadi. Plan pergi Rosita pun tak jadi. Jadi campsite ni di campsite penyelamat. CEO kata pacaklah mana-mana yang ada kosong. Jadi inilah, belakang ni dah sempadan tanah orang. So inilah campsite penyelamat kita orang. Tapak atas ni dan tapak bawah tu. Dia tapak D ni berdekatan juga dengan sinki. Sinki di atas ni, di belakang tapak D2. Tak susahlah untuk apa tu, nak cuci pinggan. Dekat je. Okay, area tapak D kat sini adalah laluan turun ke sungai. Jom kita review sungai pula. Okey. Di seberang sini, kalau perasan, dekat tapak P tadi ada jambatan balak tu kan, jambatan kayu. Itu adalah laluan untuk seberang ke August Land 1. Kalau daripada August Land 2 nak ke August Land 1, kita cross jambatan tu je. Tu jambatan tu. Kita cross jambatan tu je. Okey. Tapi kalau untuk laluan kereta, masa nak jalan masuk ada nampak
campsite Greenstone dan juga Norby. Ya, ada jambatan kat situ. Ambil kanan. Itu adalah laluan untuk ke August Lane 1. Okey. Ni keadaan sungai. Kalau kita tengok semalam, petang semalam, kepala air memang sangat deras. Menakutkan. Okey, tapi alhamdulillah pagi ni air dah semakin baik. Okey. Alik tengok Sungai dekat sini cetek je sebenarnya tau. Cetek dah, memang selamat untuk anak-anak mandi. Cuma kena berhati-hati dan selalu kena alert dengan cuaca. Ini pun macam dah start mendung. Okay, CO kata ambil masa 4 jam jugalah untuk air gunung turun. So berhati-hati kalau tengok awan dah gelap, dah start mendung. Masih lagi boleh mandi tapi kena jaga-jagalah, kena tengok keadaan air. Okay. Okay, ini gambaran daripada atas. Di sebelah sana kolam ikan tapak F dan juga S. Di bawah sana tapak P 3 ni, dan di sana tapak V, dan last sekali atas sini adalah tapak D. Jadi siapa yang nak grouping, datang sini ramai-ramai ke family day ke kan. Family day better August Lane 1 sebab kat sana ada chalet. Ada rumah menginap. Kalau kat sini siapa yang nak buat camp ke, kat sini tapak D pun sesuai. Tapak F sana pun sesuai juga. So korang boleh pilih lah mana-mana. Okey, siapa yang datang family pun boleh duduk tapak P. Tapak P di bawah sana pun besar juga. Okey. Okey, sampai di situ je review saya. Minta maaf kalau review saya tak proper sangat kali ni sebab masih lagi ramai orang. Segan juga sebenarnya nak buat video. Sebab diorang masing-masing tengah sibuk berkemas kan. Nak review tapak satu-satu tu agak susah lah. So, minta maaf banyak-banyak. Siapa yang dah pernah datang sini, jemput komen, kita share experience, apa yang best kat sini apa semua. Kita jumpa lagi. Bye. Okay, it's time to kemas. Jom kemas, jom basuh. Let's go. Okey, ni tengah-tengah ni cuci pinggan apa semua kan. Senang kat tepi ni je. Sebelah ni dah lah kemah. Membasuh di situ ya. Hello guys. Siapa yang malam-malam kan nak cuci pinggan, malam nak pergi jauh-jauh, bolehlah tepi ni. Cucian kita hari ini. August Lane 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, pemilik campsite August Lane 2 campsite dan August Lane 1 di sebelah sana. Ingin mengucapkan terima kasih kepada para campers yang pernah hadir di sini, dan pada yang belum lagi hadir di sini, saya mengalu-alukan kedatangan anda supaya dapat menikmati apa yang ada di August Lane 2 ini. Jadi itu sajalah. Semoga di dalam keadaan sekarang ni kebetulan pula musim hujan, jadi kita sama-sama berhati-hatilah. Kalau setakat yang sebelum ni, alhamdulillah lagi lah tak adalah tapak-tapak yang terjejas lagi. Tapi untuk masa akan datang kita pun tak tahulah, sebab ni semua kerja Allah Ta'ala. Betul. Sama-sama lah kita berhati-hati dan selamat berhenti semua. Betul. Okey, kalau untuk orang yang nak booking macam mana pula? Okey, untuk yang booking tapak di sini, saya menggunakan skb.com August Lane. Jadi boleh rujuk di sana dan cari tarikh yang mana kita nak tu, kita boleh cari je. Tengok mana yang ada kosong, kita boleh booking. Okey. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey, sama.
Okay, berjumpa lagi Augustland. Terima kasih. Bye-bye.